Teman-teman semua, apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga bertransport tolong dan syarwal ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaction di channel The Wender dan ada sebuah videonya berjudul Sarawak fokus ke Indonesia netizen manusia tak terima. Oke, seperti apa videonya, tanpa berlama-lama kita langsung ya reaction videonya, tapi sebelum berkomentar alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar kita bisa paham guys. Kita langsung aja check it out. Pemimpin sahabat Sarawak ke Indonesia. Oke, jangan lupa kunjungi channel The Wender dan support channel ini. Memperkukuh kerjasama strategik dengan Indonesia dalam Netizen Semenanjung makin panas melihat arah mata angin Sabah dan Sarawak yang kini condong ke Indonesia. Sorotan tajam muncul saat kerja sama semikonduktor digagas. Banyak yang bertanya sombong, kenapa ke Jakarta, padahal Semenanjung lebih maju? Jawabannya sederhana, pemimpin Sarawak itu tidak lagi ingin sekadar menjadi penonton di rumah sendiri. Mereka melihat Indonesia sebagai raksasa yang sedang berlari, terutama dengan hadirnya ibu kota Nusantara yang menjadi magnet ekonomi baru tepat di sebelah mereka. Daripada terus menunggu janji federal yang seringkali terjebak dalam drama politik, pemimpin Sabah dan Sarawak memilih langkah pragmatis, merapat ke pusat pertumbuhan yang nyata dan satu pulau. Seterusnya, Kerajaan Sarawak siap sedia memperkukuh kerjasama strategik dengan Indonesia dalam bidang semikonduktor termasuk pembangunan dan pembekalan chip generasi baharu yang berasaskan kecerdasan buatan AI sejajar keperluan ekonomi digital serantau yang semakin berkembang. Premier Sarawak Datuk Parti Kita Seri Abang Johari Tun Openg menegaskan kerjasama rentas sempadan di Kepulauan Borneo perlu diperkukuh melalui rangka kolaborasi yang lebih tersusun, khususnya melibatkan Kalimantan dan Sarawak bagi mengangkat pembangunan ekonomi baru berteraskan teknologi tinggi. Dan juga dengan adanya ini kita boleh sama-sama dengan kerjasama dengan labor kita untuk kegiatan semikonduktor yang terkini. Jadi hari ini nampaknya sudah ada engagement dan ini harus disambungkanlah di antara pihak kita Malaysia, khasnya Sarawak dan juga Indonesia. Geng-geng parti politik Malaya dalam isu ini. Pertama, yang saya lihat di sini, mereka menyatakan bahawa kalau Sarawak keluar daripada Malaysia, katanya Sarawak akan dijajah oleh Indonesia. Saya nak beritahu, perkara-perkara ini tak perlulah kita nak menakutkan orang Sarawak. Tak perlu. Jadi tak perlulah nak cerita macam tu. Indonesia pun dah tak nak Sarawak lah. Indonesia pun banyak lagi tanah dia. Sekarang ini perairan pun China dah masuk ceroboh. Ini yang dikatakanlah kepada Sarawak. China pun dia tak kacau lah. Jangan bermain sentimen menakutkan orang. Singapura itu bukan keluar daripada Malaysia. Dikeluarkan oleh siapa? Ramailah pemimpin-pemimpin parti politik Melayu yang bermain sentimen Melayu, main sentimen kaum, agama yang ada dekat Melaya tu. Kamu tengok Singapura ni dah keluar. Ini tanah Melayu dulu yang ni. Yang keluarkannya pemimpin Melayu. Ahli parlimen Melayu yang majoriti dalam parlimen itu yang tolak Singapura. Jadi itu dia punya cerita. Sama juga dengan cerita Sarawak ini. Andai kata ibu negara Indonesia berpindah ke Nusantara, maka ini adalah khabar baik kepada Sabah dan Sarawak dan kerajaan harus memberi tumpuan lebih kepada pembangunan di sana. Pelaburan akan masuk melimpah ruah sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada warga kita di sana dan meningkatkan ekonomi di kedua-dua buah negeri tersebut. Akan tetapi dari segi keselamatan, pihak ATM dan PDRM harus pertingkatkan pertahanan dan menjaga sempadan. Bagaimana pandangan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak? Adakah ini satu perkembangan yang baik? Sarawak memanfaatkan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dengan berperanan sebagai rakan strategik penting dalam memacu pembangunan bersama Indonesia dan wilayah jiran. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak terus memainkan peranan aktif menerusi pelaksanaan beberapa projek pembangunan berskala besar termasuk pelaksanaan projek pembangunan hidroelektrik bersama di Kalimantan Utara. Menurut Abang Johari, kerjasama ini membuktikan keupayaan Borneo untuk memajukan agenda tenaga bersih melalui perkongsian praktikal dan berimpak tinggi merantas sempadan
sejajar dengan komitmen bersama terhadap pembangunan mampan dan tanggungjawab iklim. This development reinforces Sarawak's role as a close partner in Borneo's progress, supporting infrastructure, trade and energy cooperation. The relocation of Indonesia's capital is not just a national milestone for Indonesia, but also a significant catalyst for economic growth across the entire island. Enhanced connectivity and collaboration within Borneo are transforming the region into a more integrated economic and trading platform. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama di Sidang Kemuncak Ekonomi Indonesia atau IEES 2026 di Jakarta pada Selasa. Beliau turut menyentuh mengenai usaha memperkukuhkan keterhubungan tenaga di rantau ini, termasuk pelancaran projek penyambungan grid tenaga Sarawak Sabah bersama Ketua Menteri Sabah baru-baru ini. Abang Johari berkata usaha itu merupakan langkah penting ke arah pembentukan grid tenaga Borneo atau BPG serta menyokong visi jangka panjang grid tenaga ASEAN atau APG. Mengulas masa depan Borneo menjelang 2030, Premier Sarawak berkata, kemajuan Nusantara sebagai ibu negara baharu Indonesia bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi seluruh kepulauan tersebut. Ujarnya tahap keterhubungan dan kerjasama yang semakin dipertingkatkan antara wilayah-wilayah di Borneo kini sedang mentransformasikan rantau itu menjadi platform ekonomi dan perdagangan yang lebih bersepadu, berdaya saing dan inklusif. Saya tak pernah demand. Kalau saya ada demand, lainlah saya demand. Tapi tak payah juga. What do you want? What do you want? Yeah. What do you want? You want Malaysia to be strong. That's all. Jangan lupa Nusantara sebelah. You know? Saya cakap dalam perpaduan dulu. Saya kata kalau Malaysia regresif, orang lain progresif. Tengok sajalah kita punya border post di antara Tebedu dan Antikong. Just look. Tebedu dengan Antikong. Mungkin untuk apa penonton kita yang tak tahu apa beza dia. Antikong adalah border post kita di Kalimantan Barat. Tebedu di Malaysia. Yang Antikong macam airport. Yang di Tebedu macam reban ayam. Apa ni? Jadi kalau kita bergaduh-gaduh, sebab you cannot do your job, sebab you bergaduh. Orang lain, Malaysia pun tak dapat kalau Malaysia saja. Kita terpaksa kerjasama dengan neighbor kita. Kita punya tetangga. Kalau kita ada integrated ekonomi di kalangan ASEAN, satu yang penting ialah tenaga. That's why Sarawak plan that way. Not that we want to be ni, kita nak integratekan kita dengan rakan-rakan kita di kawasan ini, termasuklah yang penting ya jiran kita di sebelah. Kalau Nusantara sini 20 minit saja kapal terbang. Sebab itu kita sama-sama bangun. Sebab itu kita nak bangunkan lapangan terbang baru di Sarawak ni, yang kita model kepada Doha. Inilah alasan mengapa frekuensi kunjungan mereka ke Indonesia kini jauh melampaui perjalanan ke Putrajaya. Oke teman-teman yang kita saksikan ya video barusan tadi ya, kesimpulannya sahabat Sarawak tidak ingin menjadi penonton ya, mereka ingin juga berdiri sendiri ya, sehingga menjadi komunikasi fokus Indonesia untuk memaksimalkan hasil bumi mereka kerjasama ya. Seperti kita tahu ya, banyak media memberitakan ya dari Malaysia sendiri hasil bumi dari sahabat Sarawak ini ya hanya diambil aja oleh pemerintah pusat ya, dengan manusia tanpa pembangunan yang tidak sama rata ya. Banyak
masih warga Sarawak yang belum menikmati ya, dari hasil mereka sendiri. Itu yang kita tahu atau kita lihat di media-media yang bermunculan. Oke, buat teman-teman gimana kalian tentang video kita saksikan tadi, silahkan kalian tinggalkan kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.